Hari ni Honda Vario tukar bearing gearbox. Vario 160 NTN. Tapi ni pakai C3. Ni kalau standard dia fit sangat. Kalau C3 ni dia kelegaan dia banyak. Cuba dia ada longgar sikit. Skuter gearbox dia simple je tengok. Macam ni je. Ni ke puli. Yang ni ke tayar. Nampak? Tayar ni ke ni. Puli CVT. Okey tuan nampak bearing. Di belakang dia ada C3. C3 ni maknanya kelegaan bearing tu longgar. Sebelum masuk gearbox, pasang gearbox, masuk minyak gear dalam ni dulu, belakang ni. Jangan terus pasang je. Sebab nanti risau minyak gear tak masuk. So belakang tu dia dah kena minyak dulu. Nampak? Letak macam ni. Baru pasang gearbox. Jangan terus pasang bearing, terus masuk gearbox. Dia bearing gearbox ni, bila kita dah buka puli auto ni, pusing bunyi kasar. Bunyi. Dari satu dia je ni. Ni dia bearing ni pun salah satu sebab selalu orang sak benda ni. Dia nak tahu bearing ni rosak atau bearing ni rosak, buka ni, pusing tayar ada bunyi berdengung. Maknanya bearing gearbox. Kalau pasang benda ni, bunyi, ni pasang macam ni. Pusing bunyi kasar. Macam ni ada sikit. Dia kalau kuat bunyi memang berdesin kuat. Tu je kalau nak tahu. Kalau nak tahu yang ni, pusing ni bunyi. Bunyi berdengung. Kalau alang dah buka, yang ni gosok kertas pasir. Bagi dia kasar balik. Gosok macam tu je lah. Dia ada kesan habuk tu, dia jadi kilat. Itu yang jadi slip. Auto macam ketar jadi. Okey, pasang puli auto. Saya masuk yang depan dulu, baru pasang belakang. Okey. Okey, siap dah tukar bearing gearbox. Okey bang. Okey.